Isma Jordan merupakan satu rentetan amal yang bukan barulah, ini telah bermula sejak sekian lama. Dan fokus kita di Jordan ini ialah mahasiswa-mahasiswi pelajar Malaysia di Jordan, yang mana mereka ini terdiri daripada pemuda-pemudi yang bersemangat tinggi, yang mana kalau kita lihat kembali pada sejarah Rasulullah SAW, arus perubahan ini dalam Islam ini dimulakan oleh generasi pemuda. Umar Al-Khattab sendiri memulai Islam dalam usia beliau seorang pemuda. Jadi bila kita mengatakan bahawa Isma Jordan mengesani masyarakat, apakah yang kita maksudkan di sebalik kata-kata tersebut adalah, pertamanya, bahawa Isma Jordan akan terus fokus dan serius dalam usaha pembinaan peribadi Muslim ini yang syumul, yang mana akhirnya peribadi-peribadi ini akan menjadi qudwah dan ikutan dalam masyarakat, dan berterusan dalam memberi pengaruh-pengaruh kebaikan, dan akhirnya membentuk arus perubahan yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Isma Jordan mahu berkongsi agenda kita ini dengan segenap lapisan pelajar yang ada di Jordan ini, baik pelajar maupun pimpinan persatuan dan sebagainya, yang mana kita mahukan kerjasama ini diasaskan, dilangsungkan atas asas kefahaman bersama. Itu yang kita maksudkan dengan Isma Jordan mengesani masyarakat. Dan akhirnya, saya menyeru warga Isma Jordan sekalian untuk terus fokus dan serius dengan proses ini, usaha tarbiyah ini, yang mana kita tahu bahawa jalan ini sangat panjang dan sukar, yang mana kita perlu berterusan dalam menyentuh peribadi-peribadi ini dengan sentuhan-sentuhan tarbiyah, tersentuh akli mereka, tersentuh ruhi mereka, tersentuh jasmani mereka, yang akhirnya akan menempatkan agenda kita ini pada makam yang layak.